Hari ini seperti mana semua tahu, 21 hari bulan Oktober 2025, hari Selasa. Sebenarnya hari ini merupakan hari pertama perbicaraan saman yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini hari perbicaraan yang pertama. Tun telah hadir ke mahkamah. Tun telah beri keterangan utama dalam sesi pemeriksaan utama. Tun telah memfailkan juga penyata saksi beliau. Tun Dr. Mahathir secara asasnya telah menyatakan bahawa beliau mengambil tindakan ini terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana pada beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menipu dan menyatakan fitnah terhadap beliau. Kononnya semasa pemerintahan Datuk Seri Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir telah memperkayakan dirinya, telah memperkayakan anaknya, telah memperkayakan krominya dan sebagainya. So Tun telah mohon Anwar Ibrahim untuk tunjukkan bukti. Tun kata sehingga sekarang tidak ada bukti dan diteruskan saman tersebut. Hari ini sesi yang pertama selesai. Tun baru saja kembali ke pejabat dan akan datang balik ke Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 23 Oktober 2025 untuk sesi pemeriksaan balas, di mana kali ini pada 23 bulan Oktober pula peguam-peguam yang mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bangun dan bertanyakan soalan-soalan balas terhadap Dr. Mahathir. So pada semua rakyat Malaysia, Tun mengucapkan terima kasih atas doa dan merakamkan penghargaan kepada sokongan terhadap beliau. Tapi ini adalah satu perjuangan untuk menunjukkan bahawa kebenaran itu mesti sentiasa dipertahankan. So kita tunggu pada 23 hari bulan, dokumen-dokumen itu akan ditanyakan soalan-soalan kepada Tun, dan saya percaya dengan doa anda semua, dengan sokongan anda semua, Tun kita harapkan boleh membawa dan memenangi kesnya di mahkamah. Dipulangkan pada mahkamah untuk tentukan. Tapi yang pasti adalah Tun masih lagi utuh, masih lagi teguh dan masih lagi mempertahankan hak beliau. Kalau siapa yang memfitnah beliau, terutamanya seorang Perdana Menteri, Tun akan mengambil tindakan. Satu lagi soalan, yang 6 kotak tadi pagi itu boleh ceritakan sikit? Yang itu 23 hari bulan kita akan tahu bila soalan itu ditanyakan di mahkamah oleh peguam cara yang mewakili Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih. Sama-sama.